Baiklah, Assalamualaikum dan salam sejahtera murid-murid. Hari ini, cikgu akan mengajar salah satu teknik dalam pemikiran komputasional iaitu leraian. Leraian ialah proses memecahkan sesuatu masalah atau tugasan yang besar kepada beberapa bahagian yang lebih kecil supaya lebih mudah difahami, diurus dan diselesaikan. Melalui teknik ini, kita dapat merancang sesuatu tugasan dengan lebih sistematik dan mengelakkan kekeliruan. Jadi, hari ini cikgu akan menggunakan situasi merancang lawatan sekolah untuk memahami konsep leraian. Jadi, murid-murid, berharapan kelas kita akan mengadakan lawatan sambil belajar ke zoo negara. Sebelum lawatan dijalankan, apakah perkara yang perlu kita lakukan? Kita perlu menentukan lokasi lawatan, cikgu. Bagus. Bagaimana pula Balkis? Menentukan tarikh lawatan dan menempah bas. Baik. Hanis? Kita kena menyediakan bajet lawatan. Bagus cadangan tu. Bagaimana pula dengan Izzah? Kita kena sediakan surat kebenaran ibu bapa dan memastikan keselamatan murid. Okey. Bagus semua cadangan yang diberikan. Okey. Perhatikan jawapan yang kamu berikan tu. Pada mulanya, kita hanya mempunyai satu tugasan, iaitu merancang lawatan sekolah. Namun, tanpa disedari, kamu telah memecahkan tugasan tu kepada beberapa bahagian kecil seperti menentukan lokasi, memilih tarikh, menyediakan bajet, menempah bas, menyediakan surat kebenaran ibu bapa dan memastikan keselamatan murid. Inilah yang dinamakan leraian. Melalui teknik ini, tugasan yang besar menjadi lebih mudah diurus dan diselesaikan langkah demi langkah. Jadi, mengapa kita tidak terus merancang lawatan tu sekaligus? Cuba jawab. Sebab terlalu banyak perkara yang perlu dibuat. Betul? Jadi, apakah kelebihan apabila kita memecahkan tugasan ni kepada bahagian-bahagian kecil? Kerja menjadi lebih mudah, cikgu. Seterusnya, perancangan yang lebih tersusun. Lepas tu kita tidak akan tertinggal perkara yang penting. Baik, tepat sekali. Itulah tujuan teknik leraian, iaitu membantu kita menyelesaikan sesuatu tugasan secara lebih teratur dan sistematik. Baiklah murid-murid, apakah teknik yang kita pelajari hari ini? Leraian. Bagus semua anak murid cikgu. Jadi, cikgu dapat simpulkan di sini, leraian ialah proses memecahkan sesuatu masalah atau tugasan yang besar kepada bahagian-bahagian kecil supaya lebih mudah difahami dan diselesaikan. Dalam situasi merancang lawatan sekolah, kita telah membahagikan tugasan kepada beberapa langkah seperti menentukan lokasi, seperti yang cikgu sebutkan tadi, sampailah ke peringkat seterusnya. Dengan menggunakan teknik leraian ni, sesuatu tugasan dapat dirancang dengan lebih sistematik, tersusun dan berkesan. Itu saja konsep leraian daripada cikgu. Baik murid-murid, sebelum kita membuat perancangan lawatan sekolah, cikgu mahu kamu melihat laporan lawatan yang telah diadakan pada tahun lepas. Apa yang kamu perhatikan? Saya dapati setiap kali lawatan, murid akan masa yang lama untuk berkumpul semula selepas waktu rehat. Bagus. Itu ialah satu pola yang berulang. Ada lagi? Bagi saya pula ialah bas juga selalu lewat bertolak kerana ada murid yang tidak mengikut masa yang ditetapkan. Tepat sekali. Bila kita dapat mengenal pasti corak ataupun masalah yang sering berlaku, kita sedang menggunakan pengecaman pola dalam pemikiran komputasional. Jadi bagaimana kita boleh gunakan maklumat itu untuk lawatan kali ini? Kita boleh menetapkan masa untuk berkumpul dengan lebih awal, membahagikan murid kepada beberapa kumpulan kecil dan melantik seorang ketua bagi setiap kumpulan untuk memastikan semua ahli hadir tepat pada waktunya.
Maksudnya cikgu, kita menggunakan pengalaman daripada lawatan lalu untuk merancang lawatan yang lebih baik. Betul dan tepat sekali. Dengan mengenal pasti pola yang berulang, kita dapat mengurangkan masalah yang sama daripada berlaku dan juga menjadikan pengurusan lawatan sekolah lebih teratur, selamat dan juga berkesan. Oh, sekarang saya faham. Pengecaman pola membantu kita membuat keputusan yang lebih baik berdasarkan corak yang pernah berlaku pada sebelum ini. Betul. Assalamualaikum dan salam sejahtera murid-murid. Hari ini, cikgu akan menerangkan satu lagi teknik dalam pemikiran komputasional iaitu peniskalaan. Peniskalaan ialah proses untuk mengenal pasti dan mengekalkan maklumat yang penting serta untuk mengabaikan maklumat yang kurang penting atau tidak berkaitan. Teknik ini dibantu kita untuk memberi fokus kepada perkara yang diperlukan sahaja supaya sesuatu tugasan dapat dilaksanakan dengan lebih mudah. Hari ini, kita akan menggunakan situasi merancang lawatan sekolah untuk memahami konsep peniskalaan. Murid-murid, kita akan mengadakan lawatan ke zoo negara. Apakah maklumat yang penting untuk kita ketahui sebelum lawatan dijalankan? Kita perlu mengetahui tarikh lawatan. Cikgu, Kos lawatan juga penting. Selain itu, pengangkutan yang akan digunakan. Seterusnya, bilangan murid yang akan menyertai lawatan cikgu. Bagus. Bagaimana pula dengan warna kasut, jenama beg atau makanan kegemaran murid? Apakah maklumat itu penting untuk dalam perancangan lawatan? Tak, cikgu. Baik murid-murid, hari ini cikgu akan bagaimana kita menggunakan algoritma untuk merancang lawatan. Algoritma ialah langkah-langkah yang secara sistematik supaya suatu tugasan dapat dilaksanakan dengan teratur. cikgu, apa langkah yang pertama? Langkah yang pertama ialah menentukan objektif lawatan. Contohnya kita ingin melawat ke zoo untuk mempelajari haiwan, cara penjagaan haiwan dan meningkatkan kesedaran pemulihan kehidupan liar. Cikgu, selepas objektif ditetapkan, apakah yang perlu kita lakukan? Langkah kedua ialah memilih lokasi. Dalam situasi ini, kita memilih zoo yang sesuai. Kita juga mempertimbangkan faktor seperti jarak perjalanan, keselamatan dan kemudahan yang disediakan. Jadi, bagaimana pula dengan kos lawatan cikgu? Itu merupakan langkah yang ketiga. Kita perlu menyediakan anggaran kos seperti sewa bas, bayaran masuk ke zoo, makanan tengah hari dan perbelanjaan lain supaya lawatan dapat dijalankan mengikut bajet. Selepas kos disediakan, apakah langkah seterusnya? Langkah seterusnya ialah langkah keempat ialah mendapatkan kelulusan daripada pihak pentadbir dan mengedarkan surat kebenaran kepada ibu bapa ataupun penjaga ijazah. Jika semua murid sudah mendapat kebenaran, Iaitu langkah kelima ialah membuat persediaan seperti menempah bas, menghubung zoo, menyediakan lawatan jadual dan membahagikan murid kepada beberapa kumpulan bersama guru pengira. Bagaimana pula pada hari lawatan cikgu? Langkah itu adalah langkah ke-6 iaitu pelaksanaan lawatan. Guru akan menyemak kehadiran murid, menyemak keselamatan, mengingatkan murid supaya mematuhi peraturan zoo. Jadi, selepas lawatan tamat, adakah semuanya sudah selesai?
Belum lagi. Langkah terakhir adalah membuat penilaian. Guru akan menyemak semula kehadiran murid, meminta murid berkongsi pengalaman pembelajaran dan menyediakan laporan lawatan untuk mempertambahbaikkan pada masa hadapan. Jadi, semua langkah itu perlu dilakukan mengikut urutan supaya lawatan berjalan dengan lancar. Betul, cikgu? Betul tu. Itulah dinamakan dengan algoritma. Apabila setiap langkah disusun dan dilaksanakan mengikut urutan yang betul, lawatan ke sekolah dengan lebih sistematik dan selamat objektif pembelajaran. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Baik, murid-murid, hari ini cikgu mahu kita merancang satu lawatan sekolah. Kita ada 3 pilihan tempat, iaitu Zoo Negara, Pusat Sains Negara dan Muzium Negara. Tetapi, kita tidak boleh memilih secara suka-suka. Kita perlu menggunakan penakkulan logik, iaitu memberi keputusan berdasarkan fakta, bukti dan alasan yang munasabah. Okey, baiklah. Cikgu akan berikan beberapa maklumat. Yang pertama ialah bajet yang diperuntukkan ialah RM30 seorang. Yang kedua ialah lawatan mestilah berkaitan dengan topik sains yang sedang dipelajari. Yang ketiga ialah tempat lawatan. Perlu mengambil masa perjalanan kurang daripada 2 jam. Okey. Saya nak bertanya kepada murid-murid sekalian. Daripada ketiga-tiga pilihan ini, tempat manakah yang paling sesuai dan mengapa? Kalau saya memilih Pusat Sains Negara kerana lawatan itu berkaitan dengan mata pelajaran sains. Kosnya masih dalam bajet dan masa perjalanan juga kurang daripada 2 jam. Oh, bagus. Mengapa bukan Muzium Negara? Kerana walaupun kosnya sesuai, kandungannya lebih berkaitan dengan sejarah dan kurang menepati objektif pembelajaran sains. Okey, Hanis, bagaimana pula dengan Zoo Negara? Jadi, Zoo Negara ni juga berkaitan dengan sains. Tapi, jika kos pengangkutan menyebabkan jumlah perbelanjaan melebihi bajet RM30 seorang, maka pilihan tu kurang sesuai, cikgu. Oh, tepat sekali. Kamu telah menggunakan penakkulan logik, iaitu menilai semua pilihan berdasarkan syarat yang diberikan, membandingkan bukti dan akhirnya memilih keputusan yang paling sesuai. Dalam kehidupan seharian, kita juga perlu berfikir secara logik supaya setiap keputusan yang dibuat mempunyai alasan yang kukuh, bukan sekadar mengikut kehendak sendiri. Okey. Secara keseluruhannya, melalui aktiviti ini, murid dapat memahami bahawa penakkulan logik ialah proses membuat keputusan berdasarkan fakta, syarat dan bukti yang relevan. Kemahiran ini membantu murid menyelesaikan masalah secara sistematik dan rasional dalam pembelajaran serta kehidupan seharian. Itu sahaja daripada saya. Assalamualaikum dan salam sejahtera murid-murid. Hari ini kita akan mempelajari teknik penilaian atau evaluation dalam pemikiran komputasional. Penilaian ni ialah proses untuk menilai sesuatu perancangan atau penyelesaian untuk memastikan ia sesuai, berkesan dan mampu mencapai objektif yang telah ditetapkan. Mari kita lihat bagaimana teknik ini digunakan dalam situasi merancang lawatan sekolah. Kita telah membuat perancangan lawatan ke Zoo Negara. Apakah perancangan tersebut perlu disemak semula? Ya, kita perlu memastikan kos lawatan mencukupi. Selain itu, kita juga perlu memastikan bas satu tempat dapat menampung semua murid. Tarikh lawatan juga perlu disemak supaya tidak bertindih dengan aktiviti sekolah yang lain. Jadual perjalanan juga perlu diperiksa supaya semua aktiviti dapat dijalankan mengikut masa yang ditetapkan, cikgu. Bagus.
Sebelum sesuatu lawatan dilaksanakan, kita perlu menilai perancangan yang telah dibuat. Kita perlu memastikan bajet tersebut mencukupi, pengangkutan yang sesuai, jadual tersusun dan semua keperluan peserta telah diambil kira. Melalui proses penilaian, kita dapat mengenal pasti kelemahan dan membuat penambahbaikan sebelum lawatan dijalankan. Kesimpulannya, penilaian membantu kita menentukan sama ada perancangan yang dibuat telah memenuhi keperluan dan objektif yang telah ditetapkan. Dengan membuat penilaian terlebih dahulu, lawatan dapat dijalankan dengan lebih lancar, selamat dan berkesan. Terima kasih.